Sejak zaman dahulu, manusia mencipta pelbagai seni pertahanan diri untuk melindungi diri dan bangsa. Dari Jepun, lahirnya karate dan judo. Korea pula terkenal dengan taekwondo. Sementara Thailand mempertahankan warisan Muay Thai-nya. Namun, di Kepulauan Melayu, wujud satu seni pertahanan diri yang unik, iaitu silat. Silat dikatakan telah wujud sejak zaman kerajaan-kerajaan lama di Nusantara. Digunakan oleh pahlawan dalam peperangan dan juga sebagai cara mempertahankan diri daripada ancaman musuh. Ia berkembang dalam pelbagai aliran, salah satunya adalah silat seni gayung. Di Malaysia, silat seni gayung diasaskan Datuk Neo Abdul Rahman bin Dain Udara Muhammad Hashim. Beliau mula mempelajari ilmu persilatan ketika berusia 12 tahun daripada datuknya, Syed Zainal Abidin Al-Attas. Silat seni gayung bukan hanya sekadar gerakan fizikal, tetapi ianya merangkumi aspek kerohanian, disiplin dan keberanian. Namun, dalam dunia yang semakin moden, tidak ramai individu yang melibatkan diri dalam silat seni gayung ini. Oleh itu, kami, Lensakala Production, telah menemu bual Cikgu Syakban bin Osman, iaitu salah seorang individu yang telah lama berjuang mempertahankan serta mengembangkan warisan silat seni gayung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu nama Syakban bin Osman. Lahir di Kedah. Belajar silat di Polis daripada tahun 74. Umur sekarang 74. Memang betul. Walaupun dalam cikgu mengajar pun, walaupun pendaftaran tu ramai, dalam 60 orang, lebih tak ada satu itu sekolah. Lepas tu dia kurang. Bila berhenti bulan puasanya, terus kita hilang, tak berang. Memang kurang. Yang budak-budak, anak-anak muda sekarang, ataupun tak kira lelaki atau perempuan, memang kurang minat dalam silat ni. Silat ni dia tidak ada pantang larang. Cuma apa yang agama larang, itu saja. Itu tak betul. Dan selama dia malas nak belajar. Dia tidak akan hilang. Zaman dia tak hilang. Ini ada silat adalah satu kebudayaan kesenian silat, iaitu membelakan diri. Membelakan diri tak kisah. Bukan nanti main bola saja, tapi silat adalah yang mempertahankan diri yang utama. Bagi pendapat cikgu, memang patut bagi kita seluruh kampung ke, sekolah ke, mana-mana saja, memang patut mengadakan silat, pertubuhan silat ni. Tak kira silat apapun. Banyak segi dia. Yang istimewa itu memang banyak lah. Jadi pertama, pelajaran kita tahu cara, walaupun dalam silat ni lagi satu, kan orang yang naik motor, kalau dia jatuh, dia tahu dia tidak akan membahaya dia. Dia tahu macam mana gulingnya. Itu yang kita ada kelebihan bermacam-macam segi. Tak kisahlah kalau macam wanita sekalipun macam tu juga, dia tahu. Dia dengan harap dia sebagai seorang suri rumah tangga, suami dia akan jaga dia. Dia jangan harap. Suami dia tak akan jaga dia 24 jam. Jadi suami dia terpaksa keluar mencari nafkah. Jadi bila dia pun patut yang kena belajar sama. Jadi mana tahulah satu hari orang main ke rumah dia tu untuk nak buat terima, sambil tu dia pun ada buat benda yang tak ini dalam pertubuhan. Itu sepatutnya silatan bagi pendapat cikgu, pihak wanita lah yang kena belajar lebih lagi daripada orang lelaki. Pendapat cikgu tak kisahlah itu. Itu yang cikgu kata tadi ni. Untuk mempertahankan diri, semua pesilat itu adalah baik. Taekwondo ke, judo ke, tomoy ke, boxing, semua itu baik belaka. Yang tak baik atas diri dia sendiri. Dia ada benda yang dah ni. Semua baik untuk mempertahankan diri dia. Jangan kata silat Melayu saja yang baik. Dia pun baik juga. Tapi dia ada kelebihan. Perangkat ni macam ni, perangkat ni macam ni, dia ada kelebihan. Jadi pendapat cikgu, pertubuhan silat Melayu ni, iaitu pertama sekali saya dalam pertubuhan seni silat gayung Malaysia kebangsaan, rasa banyak kelebihan dia.
Dalam usaha memahami minat generasi muda terhadap seni pertahanan diri, kami turut menemubual dua orang belia, iaitu salah seorang yang mempelajari taekwondo dan seorang lagi yang mendalami silat seni gayung. Rasa seronok, lebih aktif. Lepas tu saya rasa ada seni berlawan pada orang yang tidak kenal, ada emergency ke, saya tak panik lah. Sebab taekwondo dia menunjuk kita punya kekuatan kita. Lepas tu kita bila berpeluh-peluh badan kita sihat. Bila nak minum air pun tak ada rasa minum air. Lepas tu kita rasa nak main lagi taekwondo. Dia ada teguk dia. Lepas tu rehat pun tak terlalu rehat, sekejap je. Lepas tu lagi aktif lah orang tu. Tak nak. Saya tak minat langsung dengan silat. Cuma saya suka juga silat tapi saya tak pandai nak buat silat. Saya rasa susah. Lepas tu pergerakan dia ganas. Saya tak suka. Silat juga dapat mempertahankan diri dan ilmu-ilmu silat ini juga dapat digunakan waktu ketika kecemasan. Momen paling best ketika saya mendapatkan ilmu-ilmu senjata seperti parang, pisau dan sembak. Ilmu-ilmu itu boleh digunakan waktu ketika kecemasan. Istimewa silat seni gayung Malaysia kemasaan ini adalah salah satu silat yang mempelajari ilmu-ilmu perang. Semua buah-buah yang kami mempelajari ini semua yang boleh digunakan waktu ketika perang. Guru asas silat seni gayung ini yang berasas dari Allah Yarham Datuk Mia Abdul Rahman yang ditetapkan di Perak. Semua ilmu ini diturunkan oleh dia dan rakan-rakan sepasukannya. Ilmu-ilmu ini juga dapat mempraktikkan diri kita untuk mempertahankan diri. Ya, saya masih memilih silat kerana silat ini adalah tradisi warisan budaya nenek moyang kita. Silat juga menggunakan seluruh anggota badan berbanding seni mempertahankan diri seperti taekwondo, tinju, muay thai, wushu dan lain-lain lagi. Kedua-dua mereka berkongsi semangat yang sama, menghargai seni pertahanan diri sebagai jalan membentuk disiplin dan jati diri. Namun, silat tetap istimewa kerana ia lahir dari tanah air sendiri dan memerlukan lebih ramai pewaris untuk meneruskannya. Dalam dunia silat yang dahulunya hanya untuk dilihat oleh golongan veteran, kini mula muncul tokoh-tokoh muda yang bangkit membawa perubahan. Mereka bukan sahaja aktif dalam gelanggang, malah bijak memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ilmu dan menarik minat generasi baharu. Kehadiran tokoh-tokoh ini memberi sinar harapan bahawa silat seni gayung tidak akan pupus, malah terus berkembang dengan ruh yang segar dan semangat baharu. Memang harapan cukup tinggi lah. Memang harapan cukup tinggi supaya anak-anak muda zaman sekarang ni belajarlah silat. Walaupun ada sukan lain pun bagus juga, tapi pendapat cikgu adalah silat ada lebih baik lagi daripada semua sukan-sukan lain. Melalui temu bual bersama Cikgu Syakban bin Osman, kami dapat melihat sendiri semangat yang masih utuh dalam diri beliau untuk terus memartabatkan silat seni gayung. Beliau percaya bahawa silat bukan sekadar warisan, tetapi satu bentuk jati diri bangsa yang perlu dipelihara dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Harapan beliau agar lebih ramai anak muda bangkit menyambung legasi ini, agar seni silat terus hidup dalam arus kemodenan dunia hari ini. Terbang merpati di awan tinggi, singgah sebentar di hujung sisi. Warisan bangsa tak akan mati, silat nafas tradisi yang abadi.